Aku dekat Angsana Park ataupun Angsana Mall dekat area parking ni. Aku cakap luar kedai ni Sidaya. Baby pancake baru sampai, anak aku tak sabar nak makan. Jadi aku bagi dia luar. Sepatutnya video tu ada dalam sini. Sebabkan dia sidai terlalu lama. Yang aku ada kat sini special latte, very caramel macchiato, baby pancake, sweet coffee, flake dan apa nama. Ada harga RM3.90, RM4.90, RM5, RM4. Datang sini kau kena buat kipas lah. Sebab dia panas sikit. Waffle, bismillah. Tak suka kalau makan coklat ni melekit-lekit dekat mulut. Kau nampak ni, dia melekit-melekit. Maksud memang melekit dekat bibir lah. Manis lah. Coklat dia memang terlalu manis. Kek tiramisu. Semalam dia baru keluarkan. Inari dia minta aku tolong review kan. Kek tiramisu. Weh, kek tiramisu sedap. Memang sedap. Tapi tak jahat je lah. Bagi sejuk sikit. Angin tak ada ni. Tak nampak apa peluh-peluh ni. Untuk korang yang hilang ngantuk, boleh lah minum ni. Caramel macchiato. Latte. Nak lepak santai kat sini. Kat sini pun ada kios juga yang jual makanan lain. Tapi aku berminat untuk cake and kopi. Spanish latte pun sama. Untuk hilang ngantuk boleh lah. Cuma cakap biasa je. Rasa air dia biasa je. Tak ada yang istimewa apa.